Cuaca panas juga menyebabkan kira-kira 500 penduduk di Taman Sri Putra Tok Jembal, Kuala Nerus, Terengganu cemas selepas hutan dan belukar berhampiran kawasan perumahan mereka terbakar. Kebakaran turut menyebabkan asap tebal menyelubungi kawasan perumahan sehingga memaksa sebahagian penduduk keluar dari rumah masing-masing. Tinjauan mendapati anggota bomba giat menjalankan operasi pemadaman kebakaran yang berlaku kira-kira 100 meter dari kawasan perumahan. Api dipercayai bermula dari kawasan hutan sebelum merebak dengan pantas ke kawasan belukar dan lalam berhampiran kediaman penduduk. Keadaan cuaca kering serta angin yang kuat dipercayai menjadi faktor utama kebakaran mudah merebak. Mostly kalau macam di sini sebab kalau dia merebak memang dekat lah dengan kawasan rumah kan. Asap masuk kawasan rumah tak? Asap memang ni sampai dalam UMT pun masuk asap ni. Sebab kalau before this terbakar biasa kat belah-belah. Sana kat area sini jarang. Saya takut jugalah menjejaskan kesihatan sebab kalau asap ni kan susah nak bernafas apa semua kan. Lagi-lagi kalau ada asma apa semua kan. Kenalah pergi bergegas nak pergi hospital pula. Risau jugalah kena rumah kan. Kalau terbakar rumah ni bahaya jugalah untuk. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Nerus, Azmi Omar berkata, seramai 10 anggota bersama 2 jentera dikerahkan ke lokasi bagi memadam kebakaran. Kebakaran di kawasan seluas kira-kira 3 hektar itu berjaya dikawal sepenuhnya dalam tempoh 5 jam. Dalam perkembangan sama, sebanyak 123 kes kebakaran hutan dilaporkan di daerah Kuala Nerus sepanjang 3 bulan pertama tahun ini. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak melakukan pembakaran terbuka, khususnya dalam keadaan cuaca panas dan kering ketika ini. Setakat ini, tiada kemalangan jiwa dilaporkan, namun penduduk diminta terus berwaspada bagi mengelakkan kejadian tidak diingini.